Assalamualaikum. So, akhirnya kita dah ada podcast sendiri. Siti Khadijah punya podcast. Yay! Tepuk tangan semua. Akhirnya. Okay. So, Natra. So, boleh perkenalkan dulu nama? Oh, tadi dah bagi tahu nama. Dah Okay. kita nama. Okay, Natra. So, nama saya Natra. Sebagai Head of Marketing dekat Siti Khadijah. Alhamdulillah tahun ni dah merupakan tahun yang ke-11. Wow. Benda yang dah diidam-idamkan akhirnya terlaksana. Walaupun dia kecil sikit, ada kekurangan here and there, tapi Alhamdulillah kita jalan dulu. So, saya Fadlul Ain, Lo, orang kenal saya sebagai Lo, Creative Director dekat Siti Khadijah. Baru 7 tahun di Siti Khadijah. So, again, bersyukur sangat sebab kita hari ni ialah hari yang pertama pilot episode untuk kita sama-sama adakan podcast. So sebenarnya podcast ni sepatutnya dihostkan oleh Puan sebenarnya. Cumanya untuk pilot episode ni kita dulu, saya dengan Natra, kita akan interview dulu Puan. So kita ada Puan hari ni dengan kita. Terima kasih Puan sebab sudi ada ruang dan masa bersama-sama dengan kami Puan. Puan sihat hari ni? Datang sini ni Alhamdulillah sihat lah. Alhamdulillah. Kejap ada kejap tak ada kan. Susah nak jumpa Puan sebenarnya, tapi itulah memang Puan boleh kata setiap minggu tu ada je Puan. Cuma kadang-kadang nak mengejar, mencari ataupun nak cop Puan untuk kalau nak tanya something tu macam agak tricky sikit. Nasib lah ya. Nasib lah. Nasib Dapat. So Puan tahu tak hari ni kita nak buat apa? Hari ni saya tahu kita macam yang saya selalu minta lah. Saya kan selalu minta, selalu request dengan team. Saya nak podcast sendiri. Sebab saya lama dah tengok podcast daripada Indonesia. Okay. So hari ni lah baru terlaksana. Saya tak ingat dah berapa lama. Tapi hari ni Allah hantar untuk kita dah masa yang tepat, waktu yang tepat. Tak ada lambat, tak ada cepat. Selalu orang cakap lambat dengan cepat tu mati dengan kahwin je kan. Tak, semua kehidupan kita memang ada ketetapan dia. Cepat dengan lambat dia ditentukan. So hari ni saya tak tahu nama podcastnya apa. Tak tahu Puan. Saya tak tahu dia punya tajuk pun apa hari ni. Nak tanya saya pun soalan semua tak ada. Saya redah je lah hari ni kan. Baju SK pun saya tak pakai hari ni. Cuma saya pakai bantal je. Bantal SK. Okay, tak apa. Bantal tu sekadar dia boleh jadi dia punya inilah, dia punya intro lah kepada Siti Khadijah. So untuk podcast kita hari ni ialah, nama podcast kita yang kita pilih adalah Siaran Acik Dilah. Macam siaran TV pula kan. Okay, kenapa Siaran Acik Dilah? Sebab kita dah go through banyak. Kita dah macam study juga beberapa nama dekat podcast kat luar sana. Mostly banyak pakai sembang. Sembang ni, sembang kencang lah. So macam ada juga perkataan podcast ataupun cast ataupun stream juga kat situ. So dekat sini kita go through, kita dah brainstorm agak lama jugalah. Itulah salah satunya kenapa kita lama sikit lah, takes time kita nak slow and steady kan. Betul, ada proses dia. So, alasan ni. So kiranya kadang-kadang tak tahu penting. itu yang saya cakap tu acknowledge ke atau sarkastik pun tak tahu kan. Tak tahu. Memang saya dah 7 tahun pun saya pun tak dapat tangkap Puan. Mungkin orang-orang yang lama tu dia tahu lah kan. Itulah. So balik kepada yang nama tu, kita rasakan apa yang siaran tu Siaran Acik Dilah. Siaran. So siaran tu dia nampak bunyi dia macam ala-ala 90s sikit. Dia macam old school sikit, tapi dia jarang orang gunakan perkataan tu, siaran. Dan Acik Dilah of course Puan sendiri dulu Puan pernah gunakan nama nama macam samaran ke atau nama lah, nama Acik Dilah. Puan namakan diri Puan Acik Dilah untuk certain dalam media sosial. Media sosial ada program-program Even dengan CSR kita community. last year pun kita ada buat yang ada. masa dekat Terjah, bukan terjah, yang tour bersama Cik Dilah. Yang ingat tak kita buat kat Kedah dulu Tour kan? Acik Dilah. Tour Acik Dilah kan. So kita gunakan Kalau nama ikut dia Puan juga. Suri tu dia tak suka Acik Dilah tu sebab dia rasa macam kampung-kampung. Dia nak saya ni di highlight sebagai dunia korporat.
Oh. Tapi saya rasa okey je. Yang penting dia punya isi tu. Betul. Yang penting isi dia sebab siaran Acik Dilah ni dia sebenarnya dia nak bukan mengisahkan tentang puan sendiri. Tapi sebenarnya dia lebih kepada macam cerita-cerita orang di balik tabir Siti Khadijah, and mungkin kita boleh invite juga orang-orang kat luar, business woman ke businessman yang kat luar, untuk sama-sama dengan puan lah dekat sini kan. Kisah di sebalik siapa di belakang-belakang Siti Khadijah tu sebenarnya. Kat depan ni nampaklah sayanya, tapi kat belakang-belakang tu sebenarnya Di sekeliling puan tu sendiri. dikelilingi oleh tim-tim yang ramai yang nak tahu kenapa Siti Khadijah jadi macam ni kan. Betul. Dan juga bila kita gunakan nama Acik Dilah tu, dia dekat dengan customer. So tak terlalu rasa macam ni datuk ni datin. So macam agak rasa macam keras sikit tekak nak bertanya kan. So bila Acik Dilah tu dia macam lebih let loose sikit. Betul lah. So nak tanya apa ini? Kita orang ada beberapa soalan lah. Soalan-soalan cepu mas. Mungkin saya sendiri pun tak tahu jawapan tu. Tak pernah dengar. Tapi ada. First thing first, soalan ni banyak kita tengok balik buku-buku puan tau. Bukan buku-buku, buku puan lah. So daripada buku puan tu, kita macam rasa soalan ni macam best untuk diceritakan, which is of course tak semua orang ada lagi buku puan, dan tak semua orang baca lagi buku puan. Dan of course buku puan tu sendiri banyak menceritakan tentang kisah way back before, sebelum terjadinya Siti Khadijah tu. So inilah masanya dan inilah waktunya yang mungkin ramai dekat luar sana yang nak tahu tentang macam mana puan ni macam ada that drive yang sangat-sangat kuat, yang betul-betul nak buat, nak bina satu brand Siti Khadijah ni. So sebelum tu sebenarnya itulah dia. Tu angan daripada masa kecil dulu ke atau bila dah besar macam tu. So mungkin puan boleh cerita kan lah. Maknanya bukan daripada tahun 2009 lah. Bukan ni. So nak tahunya cerita daripada mana? Dari alam rahim ke? First thing first, mungkin saya tengok satu saya tak ingat dalam buku ke ataupun puan pernah bercerita, sebab puan ni dia kalau kita jumpa dia memang dia punya cerita tu sentiasa ada. Sentiasa ada dan sentiasa lain daripada yang lain. So bila itu tu yang best pasal puan ni, dia punya cerita dia tu memang rare dan dia lain. Keluar satu persatu. Yes, keluar dia satu. Tak keluar serentak. Dan kadang-kadang kita tak congkil pun dia cerita. Macam tu lah. So tu lah, bila kita nak bukukan tu agak macam payah. So ada satu macam point. Ada sekali tu yang saya teringat, puan kata puan pernah tukar nama. Pernah nak tukar nama ataupun puan pernah tukar nama sebab tak suka nama sendiri tu. Tu lah. Itu tak ada dalam buku. Kan. Tak ada buku. Pak. Cerita ialah kalau orang-orang biasa rasa cerita ni agak pelik lah. Mungkin ada juga dalam childhood kita kan, dalam masa dunia kanak-kanak kita, latar belakang kehidupan kita kan. Saya trauma nama tu adalah daripada nama saya sendiri tu. Macam saya tak suka, saya tak tahulah ini kategori, bila dah tua-tua macam ni baru sedar macam aku tak bersyukur ke dulu kan. Sebenarnya nama saya tu Fazilah, P-A-D-Z-I-L-A-H. Kalau dah bahasa Jawi dia fa jadi pa jadi fa kan. Jadi bila nak dirumikan patutnya fa lah, F. Tapi kenapalah orang putih ni kan, pendaftaran kat dulu mestilah orang putih kat pendaftaran tu kan. Dia orang tulis Jawi fa dot ya lam ha Fadilah ni. So dalam Melayunya ikutlah P-A-D-Z-D tu, DZ tu kan. Jadi susahnya nama aku ni, peliknya nama aku ni susah. Lepas tu kat sekolah bila kena panggil P, jauhnya orang lain nama Aina, Azmi, Amirul, semua kat depan-depan. A, B, C. Ikut kan cikgu panggil-panggil. Lepas tu masa dalam kelas tu, masa tu mungkin dalam darjah 3, darjah 4 macam tu lah.
Bila dipanggil nama saya, bila dia kata siapa nama A, semua orang tangan Azmi yang angkat tangan lah, Amir semua kan. Lepas tu B pula, C. Lepas tu bila F tu, saya pun angkat tangan. Saya tahu nama saya P. Tapi saya saja nak cepat, saya nak ke depan cepat, saya angkat tangan. Lepas tu okeylah, cikgu letaklah nama saya kat depan. Lepas tu lepas F, A, B, C, D, E, F, G. Lepas tu dan seterusnya lah. Tapi bila bagi surat beranak, alamak, nama Dia aku kat belakang masih P. balik, patah balik kat P kan. Sampai saya ingat sebelum saya tu O. O, P. O tu nama kawan saya Osman tu, saya tahu kalau nama dia mesti nama saya lepas tu dipanggil. Itulah yang menggigit emosi saya lah sebenarnya yang saya pegang. Puan rasa macam dah terkebelakang sangat, lambat sangat dah lambat sampai sangat turn kan. ni kan. Kita nak cepat ni. Tahu maksudnya daripada puan kecil lagi, puan Dah dah ada rasa, rasa. Dah ada rasa. nak ke depan Nak tu. ke depan. Nak di Betul. awal tu. Betul. Nak kenapa nama tak bukan A, tak B? betul. Kenapa P? Yalah, tapi kalau mak bapak saya bagi A pun adalah yang tak saya syukuri juga dulu kot. Kalau dah jenis macam ni punya karakter kan. Nak yang zero nya atas tak tahulah kan. Okay. Sekarang kalau kita simpan dalam phone, kita letak A plus kan. kita boleh tanda-tanda macam kan. tu lah agaknya saya punya karakter nak ke depan dia tu. Tu bila saya dah dalam tingkatan 5, saya ikut satu mate kakak saya ni lah. Dia macam mate, dia kampung yang susah kat Teluk Intan tu. Dia kerja rumah kakak saya tu. Saya tak ingat nama dia siapa, Fatimah kot. So saya pun tukarlah nama saya bila dia perkenalkan dengan kawan-kawan dia kan. Saya nak juga balik F tu. Saya guna nama samaran. Saya bubuh nama saya Fuzana Liza binti Azmi. Itu nama samaran puan. Kita baru tahu. Itu nama 2026 tu. Baru keluar ya. 2026. Nama tu nama moden lah maksudnya. Ya betul. Fuzana Liza Azmi. Macam mana Saya puan nak dapat nama tu puan? Itu saya tak tahulah nama dari mana. Nak kat F tu satu, lepas tu nak kat Azmi tu. Azmi tu ada nama biasa, nama bapa. Sebab nama bapa saya Enda, E-N-D-A. Jadi apa nama Enda ni? Sekarang baru kita tahu Endah Parade. Endah adalah H kan. Maknanya nama komersial lah. Nama Endah. komersial lah. Tapi Enda tu orang kampung pula cakap Pak Enda. Enda bukan panggil Enda, Enda. Pak Enda, anak Pak Enda kan. Orang Perak kan. Jadi macam, apalah nama ni kan. Macam tak best sangat nama tu dalam surat beranak. Lepas tu nama mak pula Tupin, T-O-P-I-N. Macam nama mak orang tu elok je, Shima. Nama mak kawan saya, kenapalah nama mak saya macam. Lepas tu binti pula Kari. Tupin, bukan T-U, T-O-P-I-N. Binti Kari. Lepas tu saya tukar juga nama Kari tu. Saya tulis nama M belakang, Karim. Nama common lah kan. Tambah M. Saya tambah. Saya ni memandai-mandai. Saya ni tak tahu dah jenis apa kan. At least berubah dah nama Karim tu. Okay. Daripada Kari kan. Macam nanti orang ejek kan. Kari, kuah kari, benda semua tu tak suka. Jadi nama Karim. Lepas tu rupanya yang itu mak bapa angkat saya. Enda ni dengan Tupin ni. Nama bapa saya Sulaiman. Jadi nama tu nama elok. Okay. Nama mak saya pula Mahiran. Okey je nama tu. Jadi itu yang buat saya trauma. Nak tukar nama saya yang ke nama tu. Jadi saya buat sendirilah. Tapi saya tak pergilah ke JPN apa semua tu. Jadi kena-kenal dengan kawan pada yang bantu rumah kakak saya tu. Nama dia pun tahu Ana. Panggil nama apa? Ana. Kita adjust lah. Fuzana Liza kan. Ana. Tahu tak? Itulah nama saya. Biasalah Anak kan. saya pun tak tahu cerita. Setiap orang kan dia mesti macam ada macam nama-nama samaran lah, orang kata nama-nama glamour. Rupanya puan kita pun ada nama glamour. Daripada dulu lagi puan lah pioneer. Tapi kakak saya panggil saya Atin dulu. Atin? Saya tak suka juga nama tu dipanggil. Jadi saya ni banyak sangat trauma dia lah. Okay, puan cakap pasal trauma nama. Ya, mungkin tu dari waktu nama tu kan. Ejek, orang ejek apa semua itulah. Okay, faham. Tadi puan ada cakap tentang macam mula puan tahu nama Enda Topin kan. Lepas tu puan cakap okay, baru tahu nama Sulaiman tu. So macam mana transition tu? Maksudnya macam mana baru tahu? Tu kita nak tahu juga. Sebab dalam dalam surat beranak, dalam IC tu
memang itulah nama saya. Jadi memang dah ditukar kerana sayang sangat kan mak saudara saya lah, bapa saudara saya yang bela saya tu, sebab mak saya meninggal masa lahirkan saya. Jadi dibagikan kepada ni. Okay. Tapi saya masih ingat lagi dekat dinding rumah tu kan, dinding kayu tu, itu yang nama tarikh lahir saya bila birthday saya. Saya tak sambut 26 bulan, saya sambut 19 bulan. Sebab saya ingat di dinding rumah tu ayah tu tulis, bapa Enda ni tulis dengan arang 19 bulan berapa, tahun berapa, 19. Bila saya tengok surat beranak saya 26. Maknanya dah lahir sebenarnya 19 tapi didaftarkan 26. Jadi waktu itulah yang tertanya-tanya jugalah. 19 tu di dinding, tapi bila dapat surat beranak pertama, saya ada 2 surat beranak. Kisah nama ni banyak juga. Surat beranak pertama saya namanya Fadilah binti Su, S-U. Sebab saya dah confirm anak bongsu sebab mak saya meninggal kan. Su, lepas tu Nur, N-O-R, Fadilah. Betul nama Fadilah, F-A-D-H-I-L-A-H. Itu betul. Itu nama betul. Okay. Tapi surat beranak pertama. 19 bulan sekian-sekian ni kan. Lepas tu bila dia tukar nama tu buat 26 bulan sekian-sekian. Okay. Jadi kisah nama ni je pun dah mengcomplicatedkan kehidupan saya lah sebenarnya. Lepas tu kisah nama ni patutnya satu Satu episod dah. Satu episod. Satu episod nama saja. Nama je kan. Sampai membuatkan jenama ya. Betul. Kita nak beralih lah daripada tadi kan kita dah cakap pasal trauma nama kan. So ada tak macam momen lain lah masa Puan masa kecil dulu kan yang buatkan Puan macam yelah dia macam trigger Puan untuk start the business ke maybe kan ataupun jiwa tu jadi kuat tu. Masa bila kan. Sebab tadi kan Puan dah ada trauma pasal nama. So ada tak lagi trauma-trauma lain daripada nama? Contoh kat sekolah kena apa-apa ke, cikgu marah ke apa ke? Saya yalah kalau ikut trauma ni masing-masing dalam kehidupan kita ada trauma masing-masing kan. Sampaikan kata yang parent narcissistic lah. Toxic parent lah. Sebenarnya tak elok benda tu. Jangan normalisasikan benda tu. Macam mana pun sebagai parent dia orang dah buat yang terbaik untuk kita sebenarnya. Cuma macam mana kita menghadapi waktu itu, ketika itu yang kita rasa macam yalah macam saya kata tak bersyukur, tak puas, bandingkan diri dengan anak orang sebelah, kawan-kawan. Itu yang buat kita jadi trauma. Tapi sebenarnya kalau parents kita tu pandai mengolahkan cerita kehidupan tu, sebab mak bapak mana yang tak sayang anak sebenarnya kan. Jadi begitu tak dalam kehidupan kita ni, mana trauma tu masa kecil tu yang buat. Contohlah kalau saya bila musim-musim banjir, saya tengok banjir kat Aceh ni kan, trigger saya balik lah bila tengok ada saja je dia orang hantar orang naik motor atas jambatan, air laju kat bawah kan. Dan saya pernah melalui benda tu. Bila kita tengok orang tu, orang mesti gayat tengok air laju kat bawah tu kan, tapi orang boleh naik jambatan kecil, boleh naik motor kat situ. Saya meletakkan diri saya kat situ dulu masa saya kecil lah, tapi tak adalah jambatan masa tu macam jambatan kereta, tapi berlubang-lubang jambatan tu sendiri. Kalau jerumuslah ke bawah tu memang hanyut lah terus lah kan. Itu antara trauma lah. Macam tak siapa nak ambil kisah saya. Saya okey ke, saya tak okey ke, macam bukanlah kata anak terbiar, tapi mak tu mungkin ada yalah takkanlah nak ambil sekolah tiap hari datang jalan kaki. Dia pun ada nak mencari mata pencarian, mungkin struggle dia sendiri, nak menuri getah kan. Jadi kita terpaksa menghadapi itu. Rasalah macam dibiar kehidupan tu. Tapi sebenarnya itulah yang mengajar kita kekuatan, macam mana kita punya drive dari dalam ni untuk menghadapi hari-hari mendatang. Survive. Kalau masa tu didukung, dimanja, ditatang sangat-sangat,
tak boleh nak survive untuk hari mendatang lah. Betul. Pun ada berapa adik-beradik? Saya 20 sebenarnya. Kat visit center tu ada kan cerita saya 20 adik-beradik. Tapi itu 2 mak 1 bapak lah. 2 mak. Untuk bapak yang kemudian ni silap dalam tu tulis 13, sebenarnya 12. 12 saya anak yang ke-12. 20 dan anak ke-12 lah. Tapi bila saya diambil oleh mak angkat ni, saya jadi anak ketiga dan bongsu jugalah. Puan ada cakap tentang yalah pasal trauma dekat mungkin di waktu lahir, bukan waktu lahir, masa kecil. Ada fasa-fasa dia dekat sekolah macam tadi nak ada cakap mungkin kat sekolah ke ada ke. So saya teringat yang ada satu kisah yang puan ada cakap tentang cikgu. Cikgu tu. Cikgu itu tu. cerita saya dalam British India. British India pula. Britishpedia. Saya kan jilid pertama saya ada dalam tu. Rasanya Chinese bukan yang baru ni. Saya masuk jilid yang kedua dah. Edisi yang kedua. Waktu tu Chinese kot interview saya. Saya cerita tu dalam keadaan yang menangis. Tapi sekarang dah banyak kali cerita dah tak nangis dah. Aduh. Sebab yalah, macam saya cerita, saya pergi sekolah, balik sekolah ikut jambatan ni macam tu kalau musim hujan lah. Kalau tak musim hujan, saya terjun jambatan tu mandi. Kalau hujan tu tengok air Itu memang sungai, sungai cantik lah. Sungai cantik lah. Sungai okey lah. Tapi bila musim hujan dia jadi Deras lah, air keruh. Deras keruh kan. Tapi bila saya pergi sekolah tu, saya agaknya dalam 2 batu lah pergi, 2 batu balik. Macam tu lah. 1 batu pergi, 1 batu balik. Jauh tu. 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih jalan pagi-pagi. So puan kena keluar awal-awal pagi keluar lah. Pagi lah. Keluar pagi tu satu hal, tapi keluar sebab dengan kasut. Masa tu kasut sekolah, kita tak pakai kasut. Kita pakai kasut canvas yang kita kapur tau. Pakai kapur tu. Hari Sabtu Ahad dah bersih kapur cantik. Hari Isnin tu bila nak pijak jalan tu, jalan kampung-kampung tu dah kena embun. Alah frasnya kasut kotor. Bila basah Yelah. kena embun tu bersih lagi, tapi bila pijak-pijak tanah tu dia dah kotor tu. Fras lah rasa Hari macam Isnin lagi dah kotor. Hari Isnin lagi dah fras dah. Dah kotor kan. Jadi bila pergi sekolah tu ialah saya antara yang pun anak-anak orang paling susah. Tak adalah kata paling susah, tapi antara yang susah lah. Yang kampung tak ada elektrik, yang tak ada air, yang tak ada jalan raya. Kalau sampai ada kereta pun tak boleh sampai depan rumah. Lepas tu bila kat sekolah tu, saya ada kawan dalam sebatu tu, tapi dalam setengah batu tu ada rumah kawan saya. Kawan saya tu cerdik lah, bijak sikit pada saya kan. Keluarga dia pun okey lah. Cikgu sekolah ni kadang-kadang dia ganti cikgu orang cuti bersalin. Cikgu ganti sementara lah. Cikgu ganti. Dia datanglah bila kelas kosong dia ganti. Tapi dia tak mengajar, dia bagi motivasi. Dia duduklah atas meja tu. Sampai sekarang saya boleh terngiang-ngiang dan terbayang-bayang lah kedudukan dia tu, macam mana jari dia tunjuk macam tu kan. Dia kata kita kena belajar, dengan ilmu kita boleh berjaya, dengan pendidikan kita boleh maju ke depan apa semua kan. Dia bagi motivasi. Jangan jadi seperti dia ni katanya. Tengok abang-abang dia jadi apa macam ni lah, cakap abang jadi apa. Tengok yang ini keluarga ini berjaya, dia kata ni. Masa tu saya rasa macam wow. Ini macam memang tembak sasaran tepat kan, cikgu. Jadi masa tu saya rasa macam dunia ni bukan milik aku dah lah. Macam sedih lah. Memang agak yalah bila kita condemn sampai macam tu sekali kan. Dekat ramai orang. Di depan ramai orang. Agak itu yang saya buat kat depan rumah ramai orang sekarang tu. Saya ikut perangai cikgu tu kot. Marah-marah staff, main bantai kan. Pernah kena marah? Pernah. Jadi mungkin kita tak tahu apa karakter yang kita bawa ke, sebab apa yang kita inherit dari belakang tu kan. Yelah, cikgu tu kan dia dalam tengah bagi motivasi kan. Motivasi tu dah bagus lah. Motivasi tu dah bagus. Tiba-tiba dia bagi contoh. Dia bagi contoh antara yang sukses dengan tak sukses keluarga kan. Jadi
Saya rasa macam saya perlukan apa dalam hidup ni. Saya perlukan keluarga lah kot, support. Jadi dari situ dah saya mula bermimpi. Masa tu bapak saya dah tak ada, bapak angkat dah meninggal. Saya duduk dengan mak saya. Jadi saya perlukan keluar dari kemiskinan ni. Saya kena membina sebuah keluarga. Saya kena ada keluarga yang sempurna. Ada mak, ada ayah, ada setting meja makan, ada katil, ada itu yang saya mimpikan lah. Tak adalah mimpi nak jadi kaya gila ke apa ke, tak ada. Cuma saya tak nak kalau ada orang kampung-kampung tu ngorak-ngorak saya pun saya tak layan. Sebab takkan aku keluar dari kampung ni kalau aku tetap berkahwin dengan orang atau berkawan dengan orang-orang kampung ni. Bukannya orang-orang kampung tu je yang apa orang kata sekarang apa, cuba try apa try mak-mak pun ramai jadikan menantu kan. Tak nak lah. Saya kena keluar, saya kena ubah nasib. Bukan nak belajar tapi nak kahwin dengan orang yang sukses. Betul lah, kiranya masa waktu cikgu tu dia betul-betul, dan masa tu yang puan tak adalah, takkan tak ada langsung macam terfikir macam kau cikgu balik kau tengok ni. Biasa kau orang macam tu, macam pancit tayar lah, calar kereta lah. Tak ada. Macam tu lah. Adalah. Tak ada, tak macam sekarang, budak sekarang kan. Tapi orang dulu tak nakal sama tak nakal macam sekarang. Dulu nakal lain. Dulu nakal lain. Dah. Terimalah macam itu, jadikan macam kita punya pembakar semangat juga. Dia pendam kat dalam tu dulu kan. Lepas tu bila of course sedih lah. Sedih lah. Sedih yang tak amat juga waktu tu. Tapi masa tu puan tukar benda tu kepada positif dan motivasi lah kot. So jadi maksudnya sometimes bila benda negatif, and then tengok macam mana cara kita terima kan, memandang dan menerima benda tu. Semua yang yalah kan ada hikmah di sebalik semua tu. Itulah dia. Masa tu tak nampak hikmahnya, dah berapa tahun baru nampak hikmah. So pada tu lah baru bermimpi nak ada family yang nak keluar daripada kemiskinan tu, nampak. Yalah. Ada drive lah masa tu sebab dah dihina kan. Waktu tu umur berapa? Rasa dalam darjah 5 macam tu lah. Masa tu dah nak periksa dah PM, UPSR? Bukan UPSR. Dulu masa bukan tu UPSR. penilaian. Penilaian? Peperiksaan penilaian darjah 5. Darjah 5 punya penilaian. Yalah, kita boleh jadikan yang di belakang tu sebagai pembakar semangat. Jangan jadikan dia dendam. Kalau kita nak berniaga, kita nak berjaya ke apa ke, jangan jadi benda tu dendam. Jadikan tukarkan dia kepada positif dan kita jalan ke depan. Lawan lah. Yelah, kena lawan benda-benda macam tu kan. Betul. Kau pernah kena hina tak kat sekolah tu? Ada orang ejek tak? Dia kena dengan saya je. Apa ni lo asyik macam ni je design ni. Lepas tu tengok makin okey, makin improve kan. Macam tu lah. Ni podcast apa ni? Alah, Cerita kat semua. Dia boleh edit kan. Janganlah kepada siapa yang tak pernah menghadapi trauma tu nak kata aku tak ada apa trauma. Aku jalan biasa je lah. Tak. Kita kena create. Kalau tak dapat macam tu, sepatutnya macam kami ni kena bersyukur sebab kami dapat. Yang tak dapat ni kena create sendiri. Betul. Itu dah jadi betul loncatan. Orang yang tak meloncat-loncat ni, dia dah dalam comfort zone, data je lah. Kan tadi kan puan ada macam yelah, bermimpi kan, memasang impian nak ada family, nak kahwin, nak ada set up meja makan, apa semua. So lepas pada tu apa? Maksudnya apa yang puan dapat tak? Puan punya mimpi tu selepas berapa tahun? Bila saya, bukanlah kata lepas cikgu tu buat saya macam tu, saya terus bermimpi kan. Bila dekat sekolah tu, masa tu belajar kajian tempatan, kalau tak silap saya buku tu, dia tunjuklah gambar bila buka page tu kan, gambar family tengah makan, ada meja makan, ada peti ais kat tepi, happy together dengan mak ayah semua, macam orang makan sekarang tunjuk kat social media tu lah kan. Jadi seronok. Jadi saya tak dapat benda tu. Kenapa? So saya takkanlah, ayah dah tak ada, so saya lah kena create generasi tu pula. Jadi itu yang saya rasa saya dah tak nak, saya dah kata saya memang tak nak kahwin dengan orang-orang kat kampung ni. Saya nak ubah nasib, saya kena cari orang yang kaya. Dah bermimpi nak cari orang kaya tu. Tapi saya tak tahu nak cari kat mana.
Tapi orang kata kan mimpi tu dia berangan, dia jadi, kalau berangan tu dia jadi rasa, dia jadi doa. Kalau dia berangan je tak ada rasa, dia tak ada doa, jadi angan-angan mak jenin lah. Dia kena mimpi, ada rasa dan rasakan macam mana. Jadi saya tak tahu macam mana saya dapatlah kahwin dengan kawan-kawan lah, apa orang kata, Kawan-kawan Kenan kan? Kenan Apa? kan? bukan kawan kan, masa-masa remaja tu sekolah kerja kat kilang ni kan, berkawan lah, orang kata apa, try apa tu, kita kita cuba orang ni okey tak okey, Mengenali. orang ni okey Cuba tak, mengenali. tak okey. Sekali kakak saya kata ada orang nak datang meminang, kau ada kawan tak, dia kata. Kawan ada, tapi yang ajak kahwin belum lagi. Konon-konon cakap macam tu lah kan. Ada yang ajak kahwin dah. Tapi cakap macam tu sebab tahu siapa yang nak minang tu. Puan dah tahu. Macam mana puan tahu? Saya tahulah yang ada dah orang datang berisik kan. Dah pergi belajar kat luar negara. Lepas tu cepat-cepat kata kawan banyak tapi ajak kahwin tak ada. Cepat-cepat cakap tak ada. Sebab puan dah tahu kan? Sebab dah tahu mata duitan je lah juga kan. Bukan. Itu penting lah untuk masa depan. Penting lah masa depan. Lepas tu bila dia orang banyak tim-tim saya ni, bila dia orang tahu kisah macam ni dia orang akan lagi tahulah. 2-3 orang yang cakap, kisah saya sama dengan puan lah. Saya pun saya belajar lokal, universiti lokal. Saya tak nak kahwin dengan pelajar yang lokal. Saya nak cari yang overseas. Maknanya saya pun memimpi macam puan, tak salah dia kata. Maknanya saya memberi inspirasi cerita saya ni. Maknanya dia pun betul bermimpi lah, mana macam tu. ada. Tak salah lah kita nak bermimpi. Bermimpi besar kan. Bermimpi besar tak maknanya salah. saya dah mengiyakan mimpi, dan dia dah jadi realiti untuk dia pun. Maknanya tak adalah kata dia tu mata duitan ke apa ke kan. Itulah maknanya memberi inspirasi jugalah cerita-cerita yang macam ni. Kalau orang yang belum menghadapinya, kalau orang yang dah menghadapinya, kalau saya relate balik, okey aku sama. mimpi. Sama. Ada 2-3 orang. Dia lagi. Saya rasa saya tahu siapa. Saya tahu siapa. Saya pernah dengar a few story. Mungkin kita interview dia pula nanti. Betul juga kan. Nanti mana tahu dia boleh keluar cerita yang sama kan. Puan pernah cerita. Dan waktu tu puan macam betul-betul sedih dan menangis masa tu. 3 tahun lepas kot, during retreat. So boleh puan cerita tentang Pekasam? Apa? Pekasam. Pekasam. Cerita Pekasam. Asal aku tak tahu Puan cerita. tahu Pekasam. Puan tak suka Pekasam sebenarnya. Yalah, sampai sekarang saya tak suka ikan Pekasam sebab trauma juga dalam hidup kan. Sebab masa kecil dulu susah nak makan ikan segar. Rumah jauh dari pasar. Makan ikan masin je lah. Ikan masin tu okey. Tapi ikan Pekasam ni bila ada jiran tu menjual di pasar, bila ikan tak habis, mana nak simpan, freezer tak ada masa zaman tu kan, dia orang terpaksa buat Pekasam. Mana ikan lebih buat Pekasam. Jadi mak saya ni antara pelanggan tetap ikan Pekasam lah, selain pada ikan masin tu, ikan masin biasa tu. Jadi ikan Pekasam tu saya dah naik macam dengan bau dia, dengan hari-hari yang itu saya dah naik jemu, dah tak suka dah. Jadi bila Pekasam tu saya rasa macam tak nak dah mengingatkan kisah-kisah saya itulah. Waktu susah tu. Waktu susah dulu, macam mana satu makanan tu pun dah boleh jadi trauma dalam kehidupan. Sekarang memang tak ada lah Pekasam. Kau memang Ada sekarang Pekasam tu rupanya dia lebih bagus sebab dia fermentation. Tapi dah tak suka ni, saya kena try to belajar balik lah. Sebenarnya dalam kehidupan saya ni, bila saya tengok balik, mana yang saya sangat tak suka dulu. Dulu saya tak suka baju kurung, saya tak suka budaya orang Melayu, saya tak suka macam ikan Pekasam. Tapi sebenarnya benda-benda tu bila saya ambil, saya grab, saya naikkan tahap dia boleh di-commercializekan rupanya. Sebenarnya. Jadi saya mula taksub. Mula apa kata, terlampau taksub lah. Macam baju kurung tu saya ke mana pergi pun, orang bagi fashion macam mana pun, balik-balik baju kurung juga saya pakai kan. Dah terlampau taksub pula. Puan tak suka baju kurung, kenapa?
Sebab saya tengok orang pakai baju kurung tu macam mengelebih je kan. Pakai baju yang kain lembik-lembik. Lepas tu dekat bawah dia macam tu bentuk dekat bawah tu. Patutnya dia kalau tu yang sharp tu cantik kan. Rupanya bukan masalah baju kurung tu. Masalah pada cutting, masalah pada fabriknya. Macam tu lah, nasib baiklah saya ni masih suka semayang. Kalau saya tak suka telekong dulu, kata dengan busuk, dengan tek lalat semua tu kan, kalau katalah saya trauma tu, saya tak suka, aku tak nak solat. Lagi lah kan. Jauh nak patah balik tu nanti. Nasib baiklah saya angkat nilai telekong tu kan. Nampaklah Puan macam suka komplain lah sebenarnya kan. Ada karakter suka komplain, tapi dalam masa yang sama dia komplain tapi dia try untuk macam still nak bagi kepercayaan balik kat baju kurung tu. Puan pun tukarlah sikit, improvise fabric apa semua, which is itu yang Puan buat untuk telekong lah kan. Certain orang bila dah tak suka benda tu dah biar je, macam takkan dah biar, tak ambil kisah dah pun. Tak ambil kisah kan. Sebab itu bila saya komplain tu, itu masalah. Masalah saya. Jadi masalah saya masalah kepada semua orang sebenarnya. Tapi orang tak ada nak cerita-cerita kan. So kalau macam cakap pasal masalah kan, telekong masa Puan nak buat telekong hari tu, Puan rasa dia masalah untuk Puan. Tapi macam mana Puan tahu tu masalah orang lain juga? Sebab bila saya buat masalah saya tu, sebab keluarga saya pun jahit macam saya jugalah. Kakak saya ajar semua kan. menjahit juga. Ajarlah untuk betul otakan telekong tu. Jadi ini pun dah masalah. Lepas tu bila kawan saya kata buat telekong tu, saya kata ini masalah dia kata memanglah masalah. So saya cubalah selesaikan masalah tu. Rupanya betul ini masalah semua orang. Sampai bila 2009 tu, bila orang datang, bila lepas stesen radio tu kan, TV tu, bila dia pakai, dia kata macam, oh inilah yang saya tunggu selama ni. Macam masalah aku selama ni, tapi aku tunggu je lah katanya kan. Tak tahu itu masalah. Dia tak sedar. Tapi tak tahu macam mana nak selesaikan. Betul lah. Oh inilah yang saya tunggu selama ni. Saya dengar macam tu, macam sukses lah saya punya innovation tu kan. Mana improvement yang saya buat pada telekong tu lah. Dan juga tu maknanya itu bukan masalah untuk Puan saja, masalah orang ramai yang Puan pun tak tahu sebenarnya ramai yang menghadapi masalah yang sama. Yelah, sebab masa tu dengan yelah, masa dulu mananya ada Facebook, social media ni kan. Masalah telekong. Melainkan kita sembang kiri kanan dengan jiran sebelah rumah, kita tahulah kan. Circle tu je lah kan. Yalah, dia circle tu kecil lah. Lepas tu besar-besar sebenarnya. Kalau yang zaman sekarang ni dia melangkau. Semua tak tahulah masalah tu dan cepat kan. So mungkin sebelum kita cerita lebih pasal macam bisnes nanti kita tunggu episod yang kedua lah. Tapi macam sekarang ni kita masih lagi nak kenal lebih details lah berkenaan dengan Puan punya family lah. Macam sekarang Puan ada, yelah kita semua tahu Puan ada, kalau kita orang memang dah tahulah Puan ada berapa orang dah. Tapi mungkin untuk yang pendengar nak tahulah Puan ada berapa orang. Anak saya 6 orang lah. Dan menantu 4 orang. Anak saya 6 orang tu, menantu 5. Anak 6 orang tu semua lelaki. Semua lelaki sampai anak yang keempat. Bila sampai nombor 4 je saya kata, alamak, kenapa dulu nama tak berubah nama Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali kan. Tapi Alhamdulillah lahir pula nombor 5. Lahir pula nombor 6. Tak apalah, tak jadilah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali tu memang tak apalah, tak jadi pun. Yelah, dah tak ikut susunan lah. Kalau setakat berhenti kat 4 tu, patutnya ambil lah tu kan. Itu semua masalah nama. So dia tadi cerita pasal nama kan. Itulah, Puan memang betul-betul trauma dengan nama lah. Nampak. Tapi nama anak-anak tu saya tak masuk campur pun. Semua husband saya yang tu nama yang isi. Okey. 6 orang anak lelaki tu, anak lelaki yang baby yang sangat baik lah. Yang tak adalah orang sekarang macam menangis malam lah, sakit perut lah. Memang senang dijaga lah. Behave masa baby. Behave. Masa baby. Masa baby. Ada disclaimer kat situ. Disclaimer ni kan. Lepas dapat kaki, dapat tangan, dapat mulut bergaduh adik-beradik. Itu mulanya
the true colour anak lelaki itulah. Ui, tak pening ke dalam satu family? Semua 6 lelaki, lelaki yang kira 7 lelaki 7 lah. lah. Masa tu tak adalah sampai 7. Masa bertiga tu pun dah pening dah. Kalau tudung tu dia tak sempat straight lah. Dia sempat straight dalam 5 minit macam tu. Lepas tu dia dah mula sengit dah. Balik. Dia dah terbalik ya. Aduh. Kalau compare kan sekarang kena dukung lah sekarang dengan carrier depan ada, carrier belakang ada, push stroller ada. Siap ada stroller kembar lagi kan. Stroller ngadap depan, ngadap belakang, semua ada. Kalau dulu gendong lah, mana tak tarik. Lepas tu penuh dengan peta-peta kan. Kalau yang plain muntah. bau satu macam. Itulah dia anak. Itu bukan kata anak lelaki, anak mana-mana pun samalah kan. Tapi bila dah besar tu ialah saya, dia tak rasa. Dia kata, selalu orang tanya apa susah jaga anak lelaki. Tak ada susah sangat. Kita dah lupa dah benda tu. Tapi minta ulang balik tak nak lah. Kalau minta ulang balik. Tak nak lah. Itu antara trauma lah. Orang tak ada anak nak cari anak kan. Dah ada anak nanti baru tahu macam mana kan. So dalam 6 orang adik-beradik tu kan, anak yang mana satu yang puan rasa macam dia ni nakal lah? Ada tak? Kalau anak 6 tu Anak 6 kan? Kalau antara 6 tu, kalau yang paling bagi bukanlah menyusahkan, yang paling penting kepala grup CEO kita lah. Itu dia punya cerita. Boleh saya cerita kat podcast ni tak? Dia dah kena dia masuk Victoria Institution VI. Sekolah VI. Sekolah orang mula dia tak nak. Lepas tu lama-lama dia tengok banner karakter dia macam dia okay best. Lepas tu dapat offer MRSM. Pun protes juga. The best kat sekolah VI. Hantar pula MRSM. Padahal kita nak upgrade kan. Nak upgrade dia. Lepas tu duduk kat sana agaknya kawan lah dengan yang suka protes, macam panggil mak dia dulu kan, pengaruh rakan sebaya lah waktu tu. Pengaruh rakan sebaya. Kena buang sekolah. Kena gantung. Kena gantung seminggu ke 2 minggu. Lepas tu ambil. Bila ambil balik tu seminggu lepas tu hantar balik ke sana dah okey. Lepas tu belum sampai baru bas tu sampai kat sana kot cikgu dah call. Dia dah kena tangkap. Pak Gad tangkap sebab bawa rokok. Siapa rokok? Kawan order. Kawan kat dalam order dia sebab dia kat luar kan order bawa rokok. Sebab dia di luar maksudnya. Sebab dia dah kena gantung masuk dalam, masuk ke sekolah balik. Kawan minta bekalan lah kan. Kantoi. Masa tu saya rasa macam baru menghadapi seminggu kena gantung tadi tu kan. Bila dapat balik tu memang kena rotan lah dengan saya. Kena tali pinggang lah kan. Puan rotan juga Rotan juga. Puan rotan juga. So, tapi tak tahulah dia marah ke tak marah. Tapi sekarang dia kata okey lah mama garang kuda tak jadi orang. Kata dia lah. Tapi saya rasa macam ada guilty sikit lah. Sebab kita tak ada ilmu parenting kan masa tu. Anak ramai ni berserabut penat kan. Jadi bila bukan saya setakat kena gantung, kena buang 2 kali. Bila bawa rokok masuk, dia tak boleh masuk lah. Kan, dah ni kan. Dah 2 kali lah. Lepas tu nak SPM. Waktu nak SPM. Jadi SPM dia tak boleh dibuat di MRSM. Masa depan tak ada dah. Kalau masa tu kan MRSM. SPM tak ada. Memang tak ada masa depan lah kononnya. Lepas tu merayu-rayu lah pergi minta dapatlah buat kat VI balik. So result dia okey lah, bagus. Jadi tak tahulah VI yang dapat nama tu kot. Macam tu lah. Punya menguruskan tu macam-macam lah. Yang nombor 3 pula asyik tak puas hati je. Bila dah jenam dia expect dia straight A's. Tapi masa tu ada masalah sejarah ke apa, dia kata dia tak puas hati, dia patut dapat A ni. Saya pergi panjat lah Kementerian Pendidikan kan, panjat pendidikan buat apa, ulang balik semakan. Rupanya dapat cek balik sekolah dapat A. Bahagialah dapat straight A. Lepas tu bila
dia tak dapat asrama penuh masa tu. Dia bersungut, dia kata belajar dapat straight A tak dapat asrama penuh. Lepas tu saya kata okeylah nak apply MRSM. MRSM tarikh rupuk dah habis. Dah seminggu ke 2 minggu. Saya tulis surat sendiri, saya pergi ke Mara. Tarikh rupuk dah habis, saya pergi jumpa, bagi surat tu. Alhamdulillah dapat diterima masuk MRSM. Itulah dia punya kalau nak kenang jasa, anak nak kenang jasa, itulah saya Itulah punya tengok pengorbanan seorang pengorbanan ibu tu. kan. Sanggup tu tulis surat Dah tahu tak, kalau ikutkan logik akal kan, mana apa benda semua boleh dalam dunia ni. Dah tarik tutup. Boleh pun. Usaha. Bila kita usaha. Bila ada rezeki yang Allah dah tentukan. Itulah. Bila yang anak nombor 4, nombor 5 dengan nombor 6 pula tak nak sekolah. Tingkatan 4, tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Nak homeschool. Masa tu. Homeschool. Masa zaman tu. Saya dia tak nak pergi beratur. Cikgu katanya kan kena saman pula. Saya mencari Rodani pula kan. Dia kata tak nak macam jadi saya kata okey, tak nak sekolah tak apa. Saya allow lah. Masa tu minda saya dah terbuka dah. Bila nak SPM, pergi apply sendiri dekat lembaga peperiksaan. Saya tak nak tolong. Saya boleh tolong tapi nak biar dia berdikari. Pergi apply sendiri, pergi ambil SPM. Tapi bagus sebab kawan-kawan sekolah dah apply. Sekolah buat tapi dia orang sendiri boleh apply untuk menghadapi peperiksaan SPM. Bukanlah kata tak nak sekolah tu malas, tapi tak nak sekolah tu macam dia orang tak nak mengambil masa yang beratur pagi, assembly lama, perhimpunan pagi lama, majlis persaraan, jamuan nikat tau. Banyaklah sekarang Puan. jamuan makan kan. Jamuan makan, potluck. Jadi dia tak nak benda-benda tu. Yalah, ada benda yang bagus. Sekolah tu membentuk disiplin. Tapi dia orang ni tak nak disiplin kot. Disiplin dia ambil dari lain, bukan dari sekolah. Okey lah, dia maknanya fleksibelnya saya lah, mindset saya waktu tu. Waktu tu mungkin Puan kot yang membentuk disiplin tu dekat rumah. Ada jugalah. Ada, Saya anak lelaki tapi boleh mop lantai. Tu yang bila ada mop lantai, sekecil-kecil mop lantai kan. Bila kita ada pembersihan dekat Laman Khadijah dulu kan. Bila dia tengok anak-anak dara mop, dah mop pijak ke depan. Dia orang rasa macam apa Minah ni tak reti nak mop. Aku Tak tahu. ada sistem. Tak ada sistem. Patutnya mop tu kena undur ke belakang. Ini dia tengok anak dara. Siapa nak kahwin anak dara tu kan? Aduh. Siapa tak mana mop ni? Kena mana mop ni? Mop kena undur ke belakang. Kalau undur siapa aja? Tak ada siapa aja. Tak ada siapa aja. Common Itu sense. masalah. Common sense. Tak boleh common sense. Dia kena ajar. Mop kena ke belakang. Kalau tidak kita mop ke depan, kita pijak balik. Dia akan pijak balik lah kan. Common sense ni bukannya semua orang common sense dia sama. Itu bergantung kepada cara pembentukan fikiran keluarga dia lah. Belum kisah masak nasi, macam-macam lagi kan. Kisah masak Masak nasi nasi tu. siapa? Hari tu adalah Puan pernah cerita. Ada dulu. Kisah Tapi masak dululah. nasi. Tapi tak apalah, kisah masak nasi tu kita tunggu masa kita pergi kat bawah nanti. Patutnya saya nak tunjuk hari tu masa kita potluck. Macam mana cara masak nasi. Nak tunjuk kali kedua. So, masa tu ingatlah Puan pernah pergi dekat tim produk ke bawah. Tim produk. Tim Puan produk. cakap masak nasi reti tau. Tapi ramai gak yang tak ikut balik tau. Dia rasa macam nak lawan comfort zone dia tu. Dia cucuk kat beras tu kan, nasi dalam air tu. Dia masih lagi tak percaya. Susah nak percaya apa yang saya ajar tu. Tengok line je kan. Dia Tengok line je dah. penat orang Panasonic rice cooker tu buat sistem dalam periuk tu. Follow je lah. Follow je lah. Itulah. Kenapa nak buat cara lain? Nak cucuk. Sini. Dah cucuk macam tu, cucuk macam tu. Dulu. Cucuk lepas tu masih was-was lagi. Alah, berair juga. Soalan ni mungkin dia berkait dengan mesej 2026 SK which is Malam tadi Jeddah. saya discuss Jeddah. So kita tahu Jeddah tu ialah maksudnya berhenti sekejap atau berhenti seketika. Pause kan. Pause for peace, damai dalam waktu. Wukuf. So Wakaf. wakaf. Wakaf berhenti kan. Wakaf, wukuf. So mungkin dari sudut Puan sendiri, pengertian Puan sendiri secara general lah,
yang puan faham ataupun yang boleh puan kaitkan dengan wukuf, dengan kehidupan puan juga yang tadi kita cerita tentang puan punya kehidupan tu? Saya bila kata dari retreat hari tu pasal Jeddah tu, saya ni memang suka sikit buat research, Google, cari info kan. Saya nampak benda tu agak susah lah untuk nak diketengahkan. Mana tadi pun saya tanya dengan anak menantu pun, dia orang tak tahu benda Jeddah tu kan. Jadi saya kata macam mana kita nak sampai kan, kalau dalam ini family saya pun tak tahu, apa lagi tim, apa lagi masyarakat luar kan. Kenapa nak gunakan Jeddah tu? Tapi kita Indonesia dah biasa guna Jeddah tu. Betul. Cuma bila Mukhlis kata kita nak bahasa Melayu tinggi tu diangkat. Kita ni suka short sendiri kan. Kita nak paling tinggi, paling best, yang paling mengangkat, paling mengangkat. Inovasi. Tapi kalau tak sampai, tak boleh juga. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang ni, apa yang diperlukan oleh customer kita? Yang complicated untuk orang berfikir ke, ataupun yang senang santai, yang orang tapi sampai. Kalau kita betul-betul nak juga, memang nak juga Jeddah tu, kena fikir yang satu luar biasa lah. Tapi bagi saya macam, saya sebenarnya suka. Saya suka sebab itu adalah evolusi kepada kehidupan saya sendirilah. Saya dengan semenjak ada SK ni kan, saya awet. Dulu saya awet, tapi saya tak terawet dah kan ada SK tu. Saya tua, saya makin lagi cepat. Kalau dulu saya jalan dengan suami pun, dulu sebelum ada SK, orang cakap, oh tu bini nombor 2 ke? Bangga sikit kan. Macam itulah. Nampak muda. Nampak muda. Nampak muda. Tapi bila SK ni sangat mentuakan saya lah. Mencepatkan proses tu. Lepas tu saya tak berkawan. Kalau dulu saya sukalah pergi orang kahwin, pergi reunion, pergi bonding kan. Tapi bila ada SK ni, kehidupan tu semua saya dah tak ada dah. Macam terputus Saya rasa dalam dunia saya sendiri, apa yang saya kejar pun saya tak tahu dah punya pengorbanan saya yang orang tak tahu. Saya tak ada kawan. Tambah pula dengan husband ada, saya okey lagi lah dengan husband kan. Kalau bukan dengan husband, saya tak tahu. Saya memang lonely lah. Jadi alhamdulillah kebaikan yang saya bagi kat SK ni. Jadi dalam pada tu saya rasa kecepatan yang saya buat dalam perniagaan tu buatkan saya penat. Saya letih, saya rasa macam apa aku buat ni? Macam kadang-kadang makan tak sempat. Jadi macam betul ke ini aku nak cari dalam hidup ni? Ini ke yang aku kejar? Ada yang aku kejar ni dunia je ke ni? Ataupun dah campur dunia akhirat? Jadi kita kena duduk, pause, tanya balik diri sendiri. Apa kita nak sebenarnya dalam hidup ni? Jadi saya rasa Jeddah tu macam tujuannya untuk saya lah. Tapi kalau untuk tim, saya takut macam tim kata, tak payah nak kerja, buat apa, nak naik pangkat, nak naik gaji, nanti santai je lah. Pause je lah. Nanti kan. Aku nanti diorang pause lama pula Lama pula dia pause. Lama Jeddahnya kan. Macam saya okey lah dah kat ujung-ujung. Dah saya dah tinggalkan legacy ni untuk orang mendapat manfaat dia. Cuma macam mana cara message yang nak disampaikan kepada tim dan juga kepada customer kita. Customer kita nanti takut pula, nanti dia tak beli pula telekong, kata Jeddah duduk berhenti, tak payah dah beli kerja lagi kan. Itu satu hal juga kena fikir tu. Saya fikir jauh sangat. Mesej tu kena betul lah. Mesej tu kena betul. Adakah telekong kita ni untuk dia Jeddah dia? Untuk dia duduk Jeddah sekejap dekat ni lah, untuk beribadah lah. Beribadah atau dengan family together. Family punya gathering kan. Jangan macam saya dulu kenduri kahwin tak pergi. Contoh paling pengorbanan saya dulu, bila saya tak pergi retreat ARZ, saat saya nak siapkan telekong tu, 2 orang order kan.
Jadi dia orang yang pergi. Kecuali saya dengan beberapa orang tukang jahit masa tu tak pergi. Itu pengorbanan pertama saya lah. Lepas tu bila saya pergi kelas, saya tak pergi kenduri kahwin anak kakak, anak ni saya tak pergi. Itulah. Jadi Jeddah tu perlu untuk saya. Dan untuk tim dan untuk customer dia kena pandai macam mana. Macam contoh baru ni, saya dapat satu telekung yang embroidery kat sini. Tu apa nama dia yang Safie kan? Anaya. Anaya. Saya tu tak tahu, saya rasa tiba-tiba sebab saya tak pakai kuf, saya tak pakai 3040 sangat. Tapi saya pakai silk, cotton tu biasa saya pakai lah kalau kat rumah lah. Saya tak sembahyang kat masjid kan. Tapi bila Anaya tu, saya teringin kat Anaya, saya tanya dia orang ada tak Anaya untuk saya. Bila saya nak pakai tu macam saya nak bermanja-manja, saya bukan kat masjid, saya nak tempat saya tu. Yang Ruang selesa tu. lah. Ruang tu Ruang dengan selesa tu. dengan kelengkapan saya yang mewah tu saya nak. Jadi mungkin Jeddah itu yang perlu disampaikan lah, bukannya Anaya yang nak menunjuk-nunjuk yang apa Yalah, semua tu. dia lebih macam sebenarnya bila cakap pasal Jeddah dia lebih kepada kita bersyukur pada momen pada waktu tu. Dia tak semestinya kita dekat luar. Even kita secara yalah bila kita nak beribadah, kita nak balik kan, nak berdoa apa semua, of course kita nak berpakaian mesti cantik. pakai yang biasa. Kena paling pakai the cantik. best pun Walaupun kat okey. rumah sebenarnya. Tak payahlah nak tunggu solat raya ke, Tak perlu. kan, Tak tarawih perlu. ke. Dia self reflect juga diri kita. Self reflect. Itulah. Itu dari Muhasabah. segi pakaian kita lah. Kalau sebab kita terbabit dalam perniagaan ni. Tapi kalau macam contoh bila saya dekat dengan kambing saya, dengan ayam saya, dengan saya kutip daun-daun bunga-bunga lalang, bunga-bunga yang liar tu pun saya menikmati Betul. warnanya, dia punya apa tu, dia punya kalau bunga dia punya yang tempat isap madu tu apa nama dia punya stigma dia. Tu menikmati tu sekali. Waktu tu. itu. Dia panggil present. Dia Be present. mindfulness. Mindfulness. Jangan fikir terlalu ni asyik fikir ke depan je, dah penat. Yalah pada waktu tu. Dan jangan pakat fikir yang belakang sebab dah lepas. Jadi kena menikmati waktu itu. Jeddah tu kena sampai dengan betul lah. Betul. So Jangan setakat nama dia je tapi benda tu sampai. ya macam puan cakap lah, ada bila saya puan cakap tentang yalah dengan family apa semua tu, of course benda tu pun dia ialah satu Jeddah, ruang Jeddah yang kita bersama family. Tak kisah family as in family yang ramai ataupun kita dengan anak kita je. Kita dengan anak kita seorang dua, bawa pergi playground, bawa pergi swimming ke, itulah waktu kita dan be present at that time, supaya kita yalah mensyukuri dan menikmati waktu tu yang kita ada tu. Itu yang semua orang dah hilang. Betul. Selama ni. Betul. Sebab tak tahulah nak kejar bisnes besar ke, nak kejar revenue target ke. Kadang-kadang pun kita pun terlupa juga tengah syok kan nak kejar nak Ramadan Raya. Nak konten. Nak konten. Padahal dia tak tahu bila kita duduk tu dia akan nak konten tu sebenarnya akan datang, bukannya dari kita kejar cari dia. Ada masa-masa yang benda tu tak perlu dikontenkan, hanya kita dan dia saja dalam waktu tu. Betul-betul dalam memori kita. Betul lah. Itu yang lebih best lah. Okay. Alright. Sebenarnya kita dah sampai ke last. Tadi dah last question kan? Ada meeting kan? Ada meeting. Yes, saya ada meeting. So Alhamdulillah episod kali ni ataupun pilot episod ni berjalan dengan lancar. Segala soalan-soalan apa semua Alhamdulillah lah diberikan. Mungkin untuk next episode Puan dah ready kot untuk menemu ramah orang lain pula. So sebab mungkin, kita akan boleh lagi tu you all temu ramah dulu dengan group CEO. Boleh? Okay, boleh. Kan dengan tim-tim tu nanti. So kalau saya boleh Puan cuba pilih 2 orang yang Puan rasa kita nak bawa dia kat sini. Next episode. Tak kisahlah episod kedua ke ketiga, Puan pilih 2 orang yang pertama. 2 orang yang pertama, tak kisah family member ke tak family member ke. Tak kisah. Tapi within Siti Khadijah punya internal lah. Group CEO lah kot.
Group CEO. Okay. Okay. Group Lagi CEO, satu? Kalau dengan saya punya partner tu, nanti tak banyak cakap pula. Tapi kalau cakap kan, banyak soalan bagi jawapan kot. Tapi nak try boleh juga. Kadang-kadang idea tu lagi banyak macam Dari sudut cerita-cerita lain. yang kita tak pernah dengar kan. So nanti kita akan lock kita punya group CEO. Lepas tu dengan apa? Co-founder. Co-founder. Untuk Tuan next Aminuddin. punya episode. Saya satu lagi co-founder Muzammil pun ada. Muzammil juga. Dah balik. Oh dah balik. Okay. Tu reserve lah. Kita reserve, kita tengok dia punya Tu banyak cerita masa. tu nanti. Tu banyak cerita. Ya. Nantikan episod yang seterusnya. So terima kasih kepada semua yang tengoklah podcast yang pertama ni, dan of course ada kekurangan here and there, dan from time to time kita akan improve. So just stick with us. Okay. So ataupun macam kalau ada any macam topik yang nak dicadangkan, ataupun ada any question yang nak tahu lagi pasal Siti Khadijah ataupun pasal founders ni, and then boleh drop je kat komen kan. So Yes. maybe ataupun boleh je terus email dekat Siti Khadijah. So nanti boleh tengok dekat dekat description bio tu akan ada email Siti Khadijah lah. Dan kita boleh tahu juga siapa penonton-penonton Siti Khadijah ni dari mana. Ya. Negeri mana, negara mana yang menonton tu kan, sama ada Malaysia ke Indonesia, Singapura ke Brunei. Ya. Sebab kan semua kita ramai. Mungkin dia berminat nak tahu cerita di sebalik brand Siti Khadijah ni kan. So itu saja daripada kami. So again, terima kasih. Assalamualaikum.